eksplorasi sifir fikir? Eksplorasi sifir fikir ialah satu inovasi pembelajaran matematik yang dibangunkan untuk membantu murid menguasai sifir dengan lebih mudah, menyeronokkan dan berkesan melalui aktiviti penerokaan, permainan, bahan visual serta kaedah interaktif. Fikir membawa maksud pandai kira, iaitu pendekatan yang menekankan kemahiran mengira secara cepat dan mudah difahami oleh murid sekolah rendah, khususnya murid yang lemah dalam penguasaan sifir. Konsep sifir fikir ini, eksplorasi sifir fikir memberi peluang kepada murid untuk meneroka pola nombor dalam sifir, memahami hubungan antara operasi darab dan bahagi, belajar melalui permainan dan aktiviti hands-on, menggunakan bahan digital atau kad interaktif untuk meningkatkan keyakinan serta minat terhadap matematik. Eksplorasi sifir fikir menyokong SDG 4, SDG 9 dan SDG 10 melalui inovasi pendidikan digital yang kreatif, menyeronokkan serta membantu semua murid menguasai sifir dengan lebih mudah dan berkesan. Untuk nilai komersial pula, ia berpotensi diguna pakai oleh guru matematik di seluruh Malaysia kerana berbentuk web dan mudah diakses. Isu atau masalah, murid masih lemah dalam mengingati sifir, murid bosan jika hanya kena menghafal sifir dan murid masih lemah dalam menyelesaikan soalan darab. Matlamat projek adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan tahap penguasaan dalam asas sifir dan darab. Yang kedua, membina pemikiran kreatif di kalangan murid dengan pandai membina sifir darab sendiri. Yang ketiga, mengaplikasi pengetahuan asas sifir untuk menyelesaikan soalan selain daripada darab. Pelaksanaan operasi. Terdapat 7 fasa iaitu soal selidik pada bulan Mac, perancangan pada bulan April, penyediaan pada bulan April, pelaksanaan awal juga pada bulan April, manakala penilaian pada bulan Mei. Pelaksanaan penuh telah dijalankan pada bulan Jun hingga Ogos. Begitu juga dengan pemantauan telah dilaksanakan pada Jun hingga Ogos. Strategi penyelesaian. Fasa 1 soal selidik, fasa 2 kenal pasti masalah, fasa 3 idea. Idea ini adalah konsep sifir fikir yang asli dan sudah didaftarkan hak cipta. Fasa keempat menghasilkan web eksplorasi sifir fikir. Apakah harapan cikgu terhadap inovasi eksplorasi sifir fikir ini? Okey, harapan saya untuk inovasi eksplorasi sifir fikir ini, saya berharap agar eksplorasi sifir fikir ini dapat diperluaskanlah penggunaannya di dalam sekolah, kerana dia dapat membantu murid belajar matematik dengan lebih mudah, menyeronokkan dan juga lebih bermakna. Dan saya juga percaya bahawa inovasi ini mampu untuk meningkatkan penguasaan sifir murid dalam matematik. Asas penghasilan eksplorasi sifir fikir iaitu dengan menjana pengaturcaraan menggunakan Gemini dan ChatGPT untuk web. Selepas itu, muat turun Visual Studio Code bersama beberapa aplikasi untuk membina pengaturcaraan web. Akhir sekali, masukkan folder pengaturcaraan ke Netlify. Cara inovasi berfungsi. Halaman utama adalah untuk memaparkan pengenalan eksplorasi sifir fikir ini. Menu kedua iaitu panduan plat sifir fikir untuk memahami formula setiap sifir. Menu ketiga adalah permainan, iaitu permainan pertama, plat nombor sifir. Permainan kedua, kuis sifir darab 30 saat. Justru itu paparan markah kuis sifir darab 30 saat adalah untuk mengukur kepesanan murid berjaya menjawab soalan dengan baik. Manakala menu keempat ialah lagu sifir fikir untuk menghiburkan murid-murid. Keseluruhannya, setelah menguasai membina sifir fikir, murid dapat menyelesaikan soalan darab dengan lebih mudah. Murid juga dapat pengalaman yang menyeronokkan dengan menghasilkan sifir sendiri. Murid merasa gembira apabila dapat menjawab soalan darab dengan jayanya. Penilaian untuk pentafsiran bilik darjah juga telah menunjukkan prestasi yang sangat baik. Sifir fikir pandai kira, plat nombor ajar semua. Keseluruhannya, kaedah ini telah dapat membantu murid memahami konsep sifir asas dengan mudah dan memberi keyakinan untuk murid menyelesaikan soalan darab dengan betul dan tepat. Semoga sifir fikir yang telah dihasilkan ini menjadi inspirasi murid untuk sangat meminati matematik dan matematik terus memberi tanggapan bahawa matematik ini mudah dan sangat menyeronokkan. Mudah ini